Saya ingat saya layan soalan ni lah, apa hak dan tanggungjawab isteri terhadap suami. Banyak betul soalan ni kan. Apa hak tanggungjawab isteri terhadap suami? Macam tadi lah, bila dah suami menyempurna hak pada isteri, maka hak seorang isteri tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah. Maknanya, maksud selain benda itu, maknanya taat perintah suami. Perempuan kata Nabi, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok perempuan siap boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh pilih, tapi masuk untung. Semua ni aku ni masuk yang bercakap ni. Tak, maksudnya orang lelaki ni banyak soalan kena tanya lagi. Orang perempuan nak masuk syurga ke tak? Nak ke tak? Nak. Solat okey, puasa, jaga maruah diri, pakai elok-elok. Ini kadang-kadang buat live. Ya Allah, heran tak kita hari ni, bercerai pun buat live. Gila betul kan? Sampai nanti awak cari buat live kenapa? Benda tu aib kot. Apa Nabi ajar? Malu dan iman datang seiring. Nabi kata malu dan iman datang seiring, hilang satu hilang semua. Nabi kata, mana kalau tak ada malu, tak ada iman. Yang menglinyang melencak-lencak itu tak ada iman. Sebab dia tak ada malu. Kita malu betul nak buat macam tu kan. Macam tu lah kan. Jadi maknanya taat pada perintah suami. Jaga maruah diri, jaga diri. Jaga maruah suami, jangan malukan suami. Aku tengok lelaki kau macam tak kerja elok kat rumah. Tak adalah kak, sebenarnya dia kerja, dia banyak buat kerja part time. Akan doa lah dia dapat kerja full time nanti. Yelah, ingatkan dia tak kerja. Yelah, nasihat tahu cover. Ini kita sama naik dengan orang tu. Tengok lelaki kau tak kerja duduk rumah, memang nyusah kau orang, mati lagi baik. Jangan macam tu. Nampak tak? Jaga maruah. Kemudian taat perintah suami. Orang lelaki, orang perempuan nak masuk syurga kan, taat. Yang belantak lah perempuan, lelaki ni dah buat apa, kita setuju je. Faham? Bagi hadis tu macam tu okey tu. Apalah, itulah. Kalau suami tak bagi nafkah, apa isteri boleh buat? Minta. Dia kata kalau suami tak bagi nafkah, apa isteri boleh buat? Minta. Macam mana? Kena beritahu dia, kena sedar yang tak banyak sikit ikut kemampuan. Nafkah ni ikut kemampuan. No. Kalau sikit-sikit lah, murah rezeki, insyaAllah ada rezekinya. Isteri kena taat suami dalam semua perkara ke? Ya, setakat tidak melanggar syariat. Kalau suami itu suruh, sebab ada berlaku ni, minta maaf saya kena sebut kan, ada kes berlaku, suami nak selesaikan hutang kawannya, dia suruh isteri dia bersama dengan orang tu. Buat apa ikut? Bersama depan dengan kawan itu, depan suami. Gila betul. Ini betul berlaku ni kan. Suruh minum arak, jom minum dengan aku ni. Jangan. Tu maksudnya kan? Tak adalah dalam semua perkara secara membetul-tuli, tak. Selagi mana tidak melanggar syarat, ikut. Apa hukum kalau suami tinggal solat tapi masih tuntut ketaatan isteri? Suami itu berdosa tinggal solat, tapi isteri kalau taat pada suami, masih kalau taat. Ya. Bagaimana cara Islam ajar untuk selesaikan pergaduhan suami isteri? Sabar, gaduh. Macam kan yang saya bawa tadi tu yang tajuk, kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Sebenarnya woman is always right ni sebenarnya. Di barat tu dia guna tu kalau konfrontasi berpanjangan, maka dia pilih lah, kita tak payah lagi gaduh, ikutlah perempuan macam tu. Tetapi dalam Islam ni sebenarnya semua kena tolak ansur. Ada perkara-perkara kan? Jadi maknanya hikmah dia, adab dalam kita berbeza pandangan. Bini tengah bising tu senyap, lepas tu kita cakap macam ni lah, abang rasa macam ni. Ini pandangan. Jangan kita layan dogi kepala kita je kan. Kalau berdiri, bawa-bawa duduk. Kalau marah berdiri tu, bawa-bawa duduk. Tak mahu selesai tu, bawa-bawa bagi. Tak mahu selesai, mandi. Tak mahu selesai, keluar tinggalkan tompek, menyebabkan kita bergaduh. Janganlah sampai 20 tahun pun tak balik. Mana keluar sekejap
kan, tinggalkan tempat menyebabkan itu. Kadang idea masa tu kadang memang setan ni melagu-lagukan kita, kan kemudian apa hukum buka aib pasangan pada orang lain di media sosial? Berdosa lah. Kita patut tutup aib dia, kan? Lagi kita buka-buka kenapa? Media sosial ni 3 perkara jangan kongsi. Saya selalu pesan 3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Tak usah pegang tangan isteri pakai handbrake, siapa ambil gambar imamku dia. Yang perempuan yang belum kahwin pun sama naik tu, nampak yang lelaki handsome lalu imamku, bergetar tulang rusuk. Nampak yang tak handsome tu pengusi harap kematian. Bodoh tu. Aduh, pengusi harap kematian yang handsome. Tak ada lah. Maknanya jangan kongsi kebahagiaan ni. Gambar berdua. Ni bayangan ada berlaku orang tu dia bergambar berdua je. I love Amsterdam, Holland. Gambar kat love tu. I love Tampin. Semua love tu ambil gambar. I love Puncak Alam. Bergambar dekat signboard tu. Semua gambar berdua. Tiba-tiba orang perempuan ni, isteri ni nampak ada satu gambar dekat pokok tombu tu lawa pun, gambar dia seseorang. Dia tukar gambar profil tu, letak gambar dia. Ada komen bawah tu, dah cerai ke? Nampak tak? Ada orang mengatikan sampai macam tu sekali, kan? Tu sebab jangan kongsi-kongsi. Tak usah nak share. Seolah macam kau seorang ada lelaki, macam kau seorang ada bini. Dan ada seorang tu pula, alhamdulillah anak saya telah selamat, isteri saya telah selamat melahirkan anak kami yang ke-7 dengan timbangan 5.3 kilo normal. Contohlah, contoh. Jadi kita share. Di Arab, di negara-negara Arab, orang tu kalau lahir anak dia ambil calak tulis alif lam ha Allah subhanallah, dia letak kat dahi anak tu sebab dia takut ada orang nengok anak tu ada mana-mana tak elok nak cakap. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Kedua, jangan kongsi harta benda, rumah, kereta, motor besar. Tak payah share. Tunjuk hamilah dapat juga kereta macam ni, untuk apa? Dan yang ketiga, jangan kongsi ahli keluarga. Susah. Inilah, terima kasih wahai suamiku, terlalu memahami. 35 tahun yang sangat bermakna ni. Sebab apa saya cakap ni? Sebab ada di kalangan kita yang nampak post tu, Allah bagi dia satu kelebihan. Ni yang panggil penyakit ain. Allah bagi dia satu kelebihan yang mana kalau dia tak puas hati tengok satu perkara, dia sebut dalam hati pun makbul. Masalahnya dia pun tak tahu dia ada kelebihan. Itu yang dia nampak ni. Terima kasih for my beloved hubby for this lovely gift. I love you. I love you, sayang abang ketat-ketat. Cakap kat suami. Yang baca tu pula boleh lepas keluar mahkamah syariah. Macam kau seorang ada lelaki. Tengoklah ni tengah elok-elok lah, 2-3 bulan sok cerai ni, makbul. Yang tu yang tak nak tu. Amin. Macam tu, jangan kongsi. Suami sibuk dengan kerja sampai abaikan keluarga. Macam mana hukumnya tu? Saya lah paling tak layak jawab soalan ni. Sama saya doa ni program malam ni batal, tak batal pula. Tentulah kena sound saya ni tak cuti-cuti ni, ceramah aja kan. Bayang hari tu cuti sekolah pun orang rumah dengan anak-anak pergi bercuti sendiri, tapi ikut dah ceramahnya hal ceramah. Tahun lepas kat Terengganu, masa tu 30 April daripada Kuala Terengganu nak balik ke Seremban kan. Masa 30 April, esok tu kan 1 Mei, semua cuti. Saya silap, saya tak tahu, lupa. Saya tanya orang bini saya, besok macam mana? Ada banyak mesyuarat ke, sibuk ke, apa ke? Abang, esok satu dunia cuti. Yang tak cuti tu abang, tak sampai Seremban. Bapak yo kono ni presiden alumni debat Malaysia tu kono tak ada, tapi jawab dia. Macam tu lah kan. Jadi bahagi kalau